Janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam Belasan Mak Soy iaitu satu hari satu khabar. Hari ini saya nak rekap sikit khabar adalah daripada masa sekarang keluar negara sikit banyaklah ada maklumat baru. Untuk nak sapa kepada kita masa sekarang. Tu dia. Patut lain kali kita mai tengoklah suasana tempat kita. Masa sekarang kalau masa kita duk tengok tu panggil suasana tempat kita tu hujan duk turun. Lepas tu sebelum pada ni kalau masa kita duk tengok suasana dalam tempat kita ada tempat pelancong, tempat jalan kat sana tu. Iaitu ada carak-carak pacu-pacu pak air tujung ke sana tu. Adalah banyak tempat kawasan dekat rumah kita kat sana tu. Lepas tu ada setengah daripada setengah tu tutup dah. Tutup dah. Tutup tempat jalan tu. Jupacu, jupa air tujung ke sana. Tutup sebab apa wek dia kau? Tutup sebab sebab angin kita. Lagu mana? Kalau masa kita tengok tempat jalan orang Islam kita ni. Kalau masa kita nak itu dengan gambar sungguh-sungguh Islam kita ni kena buat contoh kepada agama lain dia. Tetapi kalau masa kita tengok masa sekarang tu agama lah jadi cuci, jadi siap. Kalau masa agama kita tempat teh kita masa sekarang ada kalau ada kegiatan apa-apa, misalnya kegiatan satu tempat apabila orang ramai tempat teh kita ke sana tu, boleh lepas pada tu boleh sudah buat kegiatan apa ke sana tu, apabila klik sampai rumah tu tempat buat kegiatan ke sana tu panggil himat tu go. Gopo himat iaitu sapoh banyak. Sapoh banyak. Sebab orang kita tak ada pelufang, tak ada pelufang kata sapoh ni kena tahu jadi bekah, sapoh ni kena tok wi tempat dia iaitu bekas sapoh kita ni. Pelufang kita kan mudah-mudah. Maka sudah tahu situ, maka sudah lepas tahu tu. Sebab itulah masa sekarang ju namtok, ju ada ujung tempat mana-mana pasal ni tu katuk. Awal sekali ju lamai. Katuk besi. Katuk. Katuk kan sapoh. Apabila kita pergi dengan banyak-banyak tempat ramai-ramai kat sana tu, sapoh ni tahu rata, tahu ikut dia. Nak tahu akhlak pun kita ni jadi buruk sikit lah, jadi tak molek. Kita sungguh mesti kena buat apa? Buat contoh kepada agama lain. Tengok kata Islam kita akhlak molek, makan mana sapoh kita hak bekah atau kelik kita hak rumah bakar api ke kita tempat dia kena letak hak semua. Ni macam mana tak hak situ. Duk mana tak hak situ. Sebab tu lah masa sekarang kalau masa kita tengok banyaklah demo duk sebar, banyaklah demo duk share. Ikutlah kalau masa fok kita buat mana kegiatan pergi mana ke sana tu. Sapoh tu jadi berketai. Sapoh jadi berketai tak hak ikut dan satu. Ni kita nak sapa kepada fok kita semua. Kalau masa boleh beki di segi ni molek. Beki di segi sapoh ni molek nah. Comel lah kalau masa beki di segi ni. Tu. Agak kau pakai beki belakang lah di segi ni. Banyaklah kalau masa kita ada tengok dalam sosial media ni. Banyaklah tempat sapoh. Tempat jalan dia mau kita hak sapoh. Tempat comel, tempat molek, tempat indah molek kat sana tu habisnya. Punuh buat buruk dengan tangan kita sebab tak sapoh ikut dia. Lepas tu pula hak dia modal lari dalam social media adalah kalau bahasa saya tak silap tu nampak solat tau ikutlah nampak mana-mana dilarikan orang panggil tino dengan jatuh. Hak tak ada berkahwin, hak tak ada menikah lagi. Hak tak ada menikah lagi rugi sekali tu. Jadi lari lah banyak pada mau lari. Islam lari tu. Patut orang tempat tepu lari belakang. Pak kita pun mesti kena lari.
Sebab orang tak ada berumah lagi, tak ada menikah, tak ada apa, ya tak boleh pergi sekali tina jatuh. Tu dek timur masa sekarang jadi bebas belajar. Jadi bebas. Nak jatuh demo duk sapa habisnya, ada demo duk sapa belakang, demo duk lagi belakang. Tetapi orang kita masa sekarang tak ada wak pada, tak ada umik dengar, tak ada umik wak mikir. Ni nak jatuh masyarakat kita punah sebab pok kita juga. Demo jatuh Islam tak ada tikah dengan agama dia. Pok agama lah nak tengok. Islam pun boleh dulu, Islam pun boleh pergi sekali mana dulu. Dulu tak ada mesti kena nikah. Tu nak jatuh tepat teh kita masa sekarang. Banyaklah duk sebar dalam ni. Lari ni kata apabila pemuda werung ke orang ikut perekat mana apabila tak ada menikah, tino jatuh tak boleh pergi sekali. Tetapi masa sekarang banyak. Junam tok ko je tempat mana-mana. Sebab itulah banyak larinya dalam media. Tak kira dalam ikutlah media semua ke sana tu banyak demo pakat dok lari. Saya pun siapa untuk hok demo tak tahu lagi. Nak kata istilah lari lama dah. Tetapi kita tak ada mewak padu, tak ada mewak berarti, tak ada mewak besar. Nak kata pucuk hok ni lah. Nak wak jadi kau buruk, kau tak molek, kau kuat. Benda lain lagi, kau mari. Kalau masa kita tak ada lari awal-awal. Tu di segi tempat kita masa sekarang, kita pakat mewak padu, mewak doleh lah di segi ni. Nak kata kuat benar di segi masa sekarang tempat kita tu. Jatuh tino tak ada wak, orang panggil, tak ada wak hega, tak ada wak kira bercara. Tu gopo tu abang dia. Kau บอกว่าคนกับฟริกไปด้วยกันนอนด้วยกันไม่เห็นเป็นอะไรเขาก็ทำตามสมัยที่ว่ากันว่าได้ Nah, masa sekarang demo tak mewah berarti sebab tu jadi tunjuk kan demo nu boleh tak ada apa-apa. Nak kata kita jadi tak senar tah panggil benar tak kena hak perusuh. Jadi tak kena. Nak kata masa sekarang tu nyanyolah for orang panggil for pemimpin iaitu punam masa lala ni kena tanggung banyak. Sebab orang kita masa sekarang tu kau duk bebas, kau duk hak benar dosa ke sana ni buat thamada. Sebab itulah jadi masalah masa sekarang. Tu sebab itulah masalah ni sebab demo tak padu. Demo tak mewak besar, demo tak mewak berarti. Sebab itulah kita pakai itulah pakai nasihat gimarilah pakai siapa tak jadi kita tak kuasa nak lari siapa hak orang kuasa nak lari. Iaitu punam atau keluarga dia ke punam kampung ke. Tu kita sapa kepada dia, dia tu sapa. Kalau bahasa kita tak kuasa. Sebab masa sekarang ni ya payah. Orang panggil supaya kita tak ada orang panggil tak ada temneng. Tak ada amanah, tak ada apa ni payah. Kalau bahasa kacek-kacek marah demo pula. Nak jatuhlah. Nak jatuh masa sekarang payah nak duduk sebab benar hak salah jadi bebas jadi biasa apabila kita nak lari jadi demo tu jadi klik murih kita kok mana masa sekarang jadi belik cibir. Sebab itulah kita kena buat berarti di segi ni ikutlah di segi mana-mana kalau bahasa kita nampak tak molek kok mana kata ni tu tak molek di segi ni kita tak boleh lari di segi kita tu kita mesti nak lari mata kita tak keluar dengan mulut itu dalam hati tu orang panggil hak lemah sekali dah tetapi kita mesti kena lari. Kalau bahasa kita tak lari dalam hati pun kita tak lari dosa lah kita. Kalau bahasa kita lari dah lemah dalam hati. Kalau bahasa nak molek lagi kita pergi cari orang hak pasal iaitu keluarga dia ke punam cumcon punam tongtin ikutlah ketua dalam kampung kau kan kat ni tu untuk wisapa sekali lagi wisapa kepada tuai yo kat ni tu. Hak buat salah une-une kat ni tu.
Tu di segi tempat teh kita pakai jagalah insya-Allah. Ni nak kata tempat teh kita masa sekarang di segi viral dalam media sosial media kata ni. 4-5 platform ni ada belaka di segi ni. Apakah ada viral lah saya pun sapalah sikit banyak hok dalam ni. Tu sikit banyak. Lepas tu di segi berita kerajaan sikit kalau bahasa kita duk dengar nanti dengar tu kalau bahasa saya pun nak oyak gitu nak ya tu tak ada bunyi pas kagak lagi. Sinya di segi duit dicerita ke di segi buat pacaran ke masa sekarang sinya tak ada bunyi pas kagak. Insya-Allah kalau bahasa ada maklumat baru saya nak sapa. Masa sekarang ni nak boleh ke tak boleh tu Wallahualam juga. Tak tahu juga sebab masa sekarang senyap. Tapi masa dulu dia kerajaan istihadah kata nak boleh belaka. Ikut nak pekat umur tu lah. Dia bagi fake 1, fake 2, fake 3, fake 4 kadang-kadang kat sana tu. Ada. Teratur cara dia kat sana tu. Masa sekarang senyap. Agak apa itu? Pehal di segini. Kalau masa ada hak demo dak harta link suruh kita ke sana tu tekan untuk cek gopo perkara ke sana tu dalam panggil dalam mesej kita ke dalam live hok demo harta mari tu jangan ditekan jangan di daftar nama jangan di crop komu pos perkara sebab tu lah panggil hok penipu hok pesu hok tu lah nak mai penipu ambil duit dalam banci kita tu sebab tu lah masa sekarang panggil kena jaga banyak lah kena jaga. Lepas tu di segi lain lagi pun kena jaga juga. Di segi pasedu adalah harta mari kita tak ada sampai sekarang tetapi harta mari kita. Harta mari kita lepas tu kita kena bayar duit. Tu nak kata kalau rasa kita tak ada sang, kita tak sampai pun tak ada apa-apa. Tu kosak ni tu. Banyak juga masa sekarang. Kadang-kadang harta mari kepada kita. Apa tak ada kena duit apa tetapi apabila kita buka dalam tu dia suruh scan. Ya dah lah macam-macam. Suruh scan suruh kita apa? Lun rangwan. Ada juga lun rangwan tu sana tu. Ada lah boleh apa apabila kita scan lun rangwan ke sana tu. Siap. Habis komun kita hok dalam telefon hok dalam rabok hak kita ke sana habisnya. Tu dia serok mai. Tu nak tahu masa sekarang kita kena jaga lebih banyak dalam negara kita dalam tempat teh kita. Tu dia. Lepas tu nak rekas sikit banyak dari keluar negara iaitu masa sekarang agak panggil keluar negara ke saat ni tu Yaman. Yaman dengan Mekah. Duk kuat lah masa sekarang. Dia kata dalam pemberita ni tubik dia kata hak negara Yaman dia teleka dia tubik dia kata hari ni cawan ni hari Rabu ini dia kata hari ni kau saat ni tu pihak US atau Mekah ke saat ni kita panggil Trump lah hak Trump mudah hak Trump ke saat ni tu dia pergi serai dia kita hak bung ke saat ni tu dalam negara Yaman ke saat ni tu panggil 3 jangwat 3 wilayah hak Yaman ke sana tu dia kita hak bung dia kita hak bung dia pergi haru ke sana tu 3 wilayah lepas tu Jomti panggil Senambin tu pergi serai je Senambin Anacat Hodeda tepat kali tu 4 kali dalam hari ni kau dalam marang hari ni tak tahulah dia tu 4 kali dia serup pagi ni caw ni dia tubik pemberita dia serup dia rekah tubik kata 4 kali hok marang dia jadi hok marang dia tubik berita pagi ni kata 4 kali dia duk seraju panggil Senambin pada kapal ke saat ni tu di segi Yaman dengan Mekah. Lepas tu pula di segi Yaman pula Yaman apabila Fort mereka kita serai tempat dia ke sana tu serai Fort dia ke sana tu Fort dia sendiri Fort Yaman ke sana tu berdeh drone drone hak tak ada orang bawa drone MQ kau ke sana tu
jatuh. Hok Meka kata ni tu jatuh. Jatuh punuh habisnya lah kata ni tu. Tu. Lepas tu sekali dengan apa panggil sekali dengan kapal laut kata ni tu. Song lam. Ada laut merah. Laut merah, lepas tu laut Arab. Tu nak ataupun berita masa sekarang. Lepas tu ada lagi di segi Iran, di segi ni itu tak ada itu mana lah. Kita ambil rekah-rekah sikit untuk info kita tahu. Di segi falah kita tu kalau masa kita tengok tu ada semua tetapi tak ada tu baik pemberita. Falah kita kena zoling dengan demo dengan Yahudi itu sangat kuat. Sangat kuat. Sama juga for dia kena juga for dia pemampus banyak juga. For Yahudi tu mampus banyak juga tetapi tak ada mana pemberita. Lepas tu sama dengan falah kita kena zoling dok kena apa kat ni tu kalau masa kita tengok video hak demo dok sebar dok apa kat ni tu. Ninggal dunia banyak jugalah. Gida tak bom tempat orang duduk tu. Nak ya terperangai nate Yahudi. Kuat sungguh. Lepas tu hak ni dia kata duan. Hak ni wallahualam lah. Dia tak ada wak. Masa dia tak ada wak. Tepat dia tak ada wak. Wanti hari mana. Dia tak ada wak. Dia wak duan. Ni wak duan. Tu. Dia wak duan. Riran siri. Faipa. Nak kata api bakar. Api bakar juga apa? Rat New Jersey. Lepas tu makan luah tu 3,200 ekar. 3,200 ekar. Ni. Tu. Ni dia tak ada buat wanti, dia tak ada buat bila. Tempat berapa. Dia tak ada buat. Sebab tu lah ni saya pun nak sapa tak tahulah mana lagi. Tetapi dia tu lagu ni lah. Tu nak ayat masa sekarang. Tu nak ayat masa sekarang duk kuat lah. Kuat negara sama juga tempat kita pun ada kok tu kok ni. Duk kuat juga tempat kita. Pakar-pakar doa lah, pakar-pakar wis selamat belaka. Tu kita duk jutu ya. Kita sekadar kita tu doa. Doa pakar wis selamat belaka. Galak dah. Tak ada berita wek dia kau. Tu gini saya pun sekadar ni dululah saya reka-reka sikit banyak sekadar hak saya ada maklumat masa sekarang. Kalau masa ada maklumat baru-baru kat mana insya-Allah saya nak sapalah. Dari segi negara keluar negara kau di segi tempat teh kita di segi berita kerajaan kau ikutlah kok mana-mana maklumat baru bahasa saya bahasa saya sapa ni we faedah kepada kita. Boleh kita jaga kau, boleh kita tahu kau, boleh gop kau insya-Allah. Kita buat satu perkara ni kena we ada faedah. Kalau rasa ada faedah ni boleh kita guna, boleh kita make apa? Buat jalan dalam kehidupan kita boleh make doa, boleh buat apa? Tak ada apa-apa lah. Tu dia. Kalau rasa ada apa-apa tu insya-Allah saya nak sapa lah. Hari ni sekadar ni dulu. Kalau rasa saya sapa kat mana tu silap dan salah kat mana tu saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu. Minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.